Okay, aku nak share satu benda yang betul-betul buat aku teruja sekarang ni. Sebab siapa yang kenal aku mesti tahu aku dah bertahun struggle dengan masalah kulit. Kulit aku dulu selalu berminyak, pori terbuka, kering, sensitif dan senang sangat break up. Sampaikan skin barrier aku pun rosak. Kadang tu timbul bintik-bintik kecil buatkan aku rasa tak yakin langsung nak keluar rumah. Aku dah try macam-macam dari skincare mahal sampailah ke rawatan kulit yang tak berkesan langsung. Tapi semuanya tak tahan lama. Sampailah aku kena dengan Loving Bright. Nama pun dah macam cerah je kan. Tapi jangan main-main, hasil dia betul-betul buat aku teruja. Apa yang buat aku tertarik, produk ni bukan untuk sapu. Ni suplemen yang kita amalkan. Maksudnya rawatan dari dalam. Sebab masalah kulit macam ni bukan je sebab faktor luar, tapi dari dalam badan juga. Macam hormon dan gaya hidup kita lah. Yang bestnya, bahan dia semua natural. Ada vitamin C, ceramide dan ekstrak buah-buahan macam strawberry dan blueberry yang bantu untuk cerahkan kulit, melembabkan dan memperbaiki kulit dari dalam. Aku dah konsisten ambil Loving Bright ni dalam sebulan lebih dan Alhamdulillah aku nampak perubahan. Kulit aku jadi lebih lembab. Pori-pori pun makin kurang nampak. Tak ada lagi masalah kulit kering dan mengelupas. Yang paling best, kulit aku makin sekata dan jerawat pun jarang muncul. Kalau korang ada masalah kulit macam aku dulu, yang sensitif, berminyak atau mudah break out, serius aku recommend korang try Loving Bright ni. Harga pun sangat mampu milik. RM69.99 je untuk satu kotak. Sangat murah kalau nak bandingkan dengan rawatan kulit yang mahal. Ambil satu sachet sehari selepas makan. Senang je. Tapi ingat, ni bukan magic pill. Kena konsisten lah, baru nampak hasil. InsyaAllah, kulit akan lebih sihat dan cerah dengan cara yang selamat dan tahan lama. Nak tahu lebih lanjut, boleh klik link kat caption bawah, okay? Kalau ada soalan, drop kat komen. Okey lah, sampai sini dulu. Jangan lupa minum air cukup, pakai sunscreen dan jaga kulit dari dalam.